Seronoknya pertama kali kita buka bus sayur Kebun Kasih. Let's go. Ni memang last minute plan sebenarnya. Kita beli barang dalam seminggu je kita buat. Memang mahal juga barang-barang dekor ni, ribu-raban jugalah. Barang-barang estetik ni memanglah mahal sikit ya. Sehari sebelum kejadian kita dah set up kita punya bus nak susun macam mana. Tak adalah kelang kabut esoknya kan, first time. Setibanya hari kejadian, kita pergi pasar jam 7 pagi. Awal-awal kita nak beli barang-barang untuk keperluan bus kita. Ada yang kita supply sendiri, ada yang kita beli kat pasar. Pergi pasar ni sibuk kita tengok orang berjual beli. Jam 9.30 pagi kita dah sampai ke tempat kejadian untuk kita set up full untuk bus sayur kita. Kadang-kadang rasa lawak juga, selalu kita hantar barang ke pasar, ni kita pula beli barang di pasar. Pokok lada kita baru 20 hari, kalau tak boleh bawa ke sini. Lepas tu kita susun cantik-cantik atas meja. Cantiknya dah siap bus sayur Kebun Kasih. Alhamdulillah. Jadi korang pergi kenduri, jadi korang ambil plastik dan isi 5 item dan korang boleh bawa balik. Ampun dah start pukul 11. Alhamdulillah dah start ramai untuk menyerbu kita punya bus. Saya pun seronok bila tengok akak abang, pakcik-makcik, wan tok wan sangat excited nak pilih 14 jenis sayur-sayuran yang kami bawa hari ni. Cara dia mudah saja, ambil plastik dan pilih 5 jenis yang kita mahukan mengikut resepi yang kita nak masak bawa balik nanti. Sepanjang majlis berjalan, kita kena top up sayur mana kurang dan memastikan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak tak terhingga kepada tuan rumah, Tuan Ahmad Zailani dan Puan Wan Salina atas peluang yang diberi untuk majlis kahwin anaknya Ahmad Farhan. Dan floor manager yang mantap, YB Nyo kita. Alhamdulillah, it's a wrap. Habis saya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.